Diorang plan dengan hasil daripada rompakan yang diorang buat tu nanti diorang nak menubuhkan perniagaan kita semula kereta diorang sendiri. Diorang ni memang tak fikir panjang kan. Terang-terang kalau diorang merompak kompon diorang. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Apa khabar korang semua guys? Syamim sentiasa doakan korang sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, video yang Syamim nak share kali ni dia adalah berkenaan dengan sebuah rompakan bank yang menggemparkan lah dekat Jerman satu masa dulu. Kejadian ni terjadi sekitar tahun 90-an macam tu lah. Tapi yang jadi gempak pasal story ni kan, iaitu cara dua orang perompak tu nak melarikan diri guys. Pas daripada rompakan yang diorang buat tu lah. Serius, memang berliku gila tau. Ada tebusan yang kena tangkap, ada wartawan yang siap interview perompak ni macam tak ada apa-apa berlaku. Masalahnya dekat sini diorang tu perompak, korang tahu tak? Tapi cara diorang borak-borak dengan wartawan tu macam diorang ni bukan perompak. Macam kelakar pun ada. Ada satu video tu siap penyenang tu bakarkan rokok untuk wartawan lagi. Lepas tu wartawan tu pula bakarkan rokok untuk dia. Alah ya. Tapi dalam kelakar diorang tu kan, diorang dah mengakibatkan dua orang terbunuh daripada tembakan yang diorang lepaskan. Disebabkan kisah rompakan ni agak best jugalah dia punya jalan cerita dia kan. Jadi kes jenayah ni dijadikan sebuah movie yang bertajuk Gladback The Hostage Crisis. Korang boleh tengok sendiri dekat Netflix guys. Syamim memang belum tengok lagi movie ni, tapi daripada apa yang orang review lah kan, diorang punya rating cerita tu katanya 9/10 tau. And then kalau korang tengok cerita tu juga, dikatakan tahap anxiety korang tu boleh meningkat. Dahsyat kan? Tapi tak tahulah betul ke tak. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok sendiri. Macam biasa, sebelum kita borak panjang lebar lagi, korang kena tekan dulu butang like untuk video ni, dan jangan lupa korang tekan sekali butang subscribe supaya korang tak terlepas dengan konten-konten yang bakal Syamim upload nanti. So apa lagi? Let's jump into the video. Rompakan ni melibatkan dua orang perompak guys. Seorang bernama Hans-Jürgen Rosner dan seorang lagi bernama Dieter Degowski. And ada seorang lagi tau orang yang bersubahat guys untuk lari dengan dia, iaitu awet kepada Hans-Jürgen Rosner, iaitu Marion Robles. Tapi Marion Robles ni bukanlah dia terlibat secara langsung guys. Dia cuma macam bersubahat je lah selepas daripada rompakan ni. Kita tengok sikit latar belakang dua perompak ni. Yang pertama kita tengok latar belakang Hans-Jürgen Rosner dulu. Hans-Jürgen Rosner atau dikenali sebagai Hanush ni dilahirkan pada 17 Februari 1957 dekat Gladback. Gladback ni adalah sebuah bandar kecil yang terletak dekat Jerman guys. Kemudian dia dibesarkan bersama-sama dengan tiga lagi kakak perempuan dan seorang adik perempuan. Bapa Rosner ni pula adalah seorang pesara tentera Perang Dunia Kedua tau. Dia katakan masa Rosner ni membesar, dia ni dibesarkan dalam suasana yang sangat tak best guys. Suasana tu dia katakan dalam suasana keganasan lah. Yang kesiannya bapa Rosner ni selalu bertindak ganas tau dekat dia. Dia selalu kena pukul, dia juga selalu kena dera secara fizikal oleh bapa dia. Jadi sebabkan tu lah Rosner ni jadi semakin liar guys. Untuk pengetahuan korang, masa umur dia 8 atau 9 tahun macam tu, seorang kawan bapa Rosner ni dah mula pergi ajar Rosner ni pergi mencuri guys. Korang bayangkan lah seawal umur 8 tahun tu dah terdedah dengan benda-benda macam ni. Kemudian masa dia meningkat dewasa sikit, masa umur Rosner ni 14 tahun macam tu, masa ni lah dia pertama kali guys ditangkap atas kesalahan mencuri. Okey, budak-budak lagi dah kena tangkap kan. So daripada situ mungkin menjadi sedikit pengajaran lah untuk dia kan. Korang ingat dia nak insaf ke? Tak, lepas dia dibebaskan, dia teruskan lagi perangai mencuri dia tu. Sampailah masa tu umur Rosner lewat 20-an macam tu kan. Rosner ni dah banyak lah mencuri, pecah rumah apa semua, dan dia juga pernah dipenjarakan berbelas tahun atas kesalahan mencuri juga. Maknanya memang sepanjang zaman remaja dia ni banyak habiskan masa dia dekat dalam penjara je atas kesalahan yang dibuat. Tapi disebabkan dia ni berkelakuan baik dalam penjara, akhirnya dia pun dibebaskan guys dengan parol lah. Untuk korang yang tak tahu parol tu apa kan, parol tu maksud dia seseorang banduan yang dibebaskan oleh pihak penjara sebelum tarikh sebenar dia duduk dalam penjara tu. Sebabnya biasa parol ni diberikan dekat banduan yang berkelakuan baik lah sepanjang dia dalam penjara tu. Okey, kita sambung balik walaupun dia ni dah dibebaskan kan, tapi sebenarnya dia ni still lagi sentiasa dalam pemerhatian pihak polis tau. Yelah, sebab dia dah banyak kali keluar masuk penjara. Maksudnya segala gerak geri dia polis akan perhatikan selepas dia keluar tu. Pada Ogos 1986, Rosner ni menghilangkan diri tau. Dan seterusnya dia sembunyi pula dekat rumah kakak dia. Setahun selepas tu Rosner ni berpindah lagi guys. Tapi kali ni dia duduk pula dengan awet dia yang bernama Marion Robles. Dia dikatakan waktu ni dia duduk dekat sebuah kawasan yang dikenali sebagai Renford North guys. Dan dia bawa sekali anak remaja Marion Robles yang bernama Nicole. Untuk pengetahuan korang, Rosner ni dah pernah berkahwin tau sebelum ni. Tapi perkahwinan diorang tu tak lama guys. Beberapa tahun selepas tu, jadi katakan Rosner ni berpisah dengan isteri dia. Tapi korang tahu tak, penyembunyian Rosner ni akhirnya dikantongkan juga guys oleh bekas isteri dia. Tak tahulah macam mana bekas bini dia ni boleh tahu dekat mana dia menyorok kan. So waktu tu bekas isteri dia bagi tahulah dekat polis yang Rosner ni ada dekat tempat sekian-sekian. Memang nampaklah betul-betul bekas bini dia ni memang menyimpan dendam guys.
guys dekat dia. Dia nak kenakan Rosner ni kalau boleh sampai orang tu kena tangkap. Kemudian pada 16 Ogos 1988, polis dah rancang untuk tangkap semula Rosner ni, di mana hari itu adalah hari yang sama Rosner nak pergi merompak bank. Biodata Rosner ni memang panjang sikit guys, sebab dia ni antara watak yang paling menonjol lah dalam kes ni. Okey guys, perompak yang seterusnya adalah lelaki yang bernama Dieter Degowski. Dia dilahirkan pada 4 Jun 1956 dekat Gladbach juga. Okey, dia ni sama je macam Rosner. Dia mengalami nasib yang sama masa dia kecil-kecil, which is dia ni mengalami penderaan secara fizikal juga. Degowski ni kira kawan baik jugalah kepada Rosner ni, sebab persahabatan diorang ni since daripada zaman sekolah-sekolah lagi tau. Dikatakan Rosner dengan Degowski ni pernah duduk dalam satu kelas yang sama masa diorang sekolah rendah. Okey, sekolah rendah dan berada dekat kelas pendidikan khas. Korang tahu kan kelas pendidikan khas kan? Mungkin ada something wrong dekat diorang ni, betul tak? Yes, betul. Sebabnya dikatakan jumlah IQ Degowski ni cuma sekitar 79 je guys. Kalau jumlah yang macam tu boleh dikategorikan sebagai bodoh jugalah kan. Kemudian masa umur Degowski 15 tahun pula, waktu itulah dia pertama kali ditangkap atas kesalahan mencuri ubat penenang. Dan selepas tu daripada tahun demi tahun, dia ni makin lama makin jahat. Dia mengembangkan lagi kejahatan dia dengan pergi curi kereta, ketagihan alkohol, ketagihan ubat penenang dan banyak lagi lah. Tapi kejahatan dia waktu tu bukanlah hasil daripada kerjasama dengan Rosner lagi dah. Jahat diorang memang dah lebih kurang, tapi waktu ni diorang ni belum berjumpa lagi guys, sejak sekolah-sekolah dulu. And then pada tahun 1983, Rosner akhirnya berjumpa semula dengan Degowski guys. Tapi kali ni diorang berjumpa dekat penjara pula. Jodoh diorang tu memang betul-betul kuat lah, korang tahu tak? Dah lah masuk satu penjara yang sama, lepas tu boleh pula duduk dalam satu sel yang sama. Tak lama lepas tu, lepas diorang bebas dari penjara, Degowski bersetuju guys untuk jadi partner sejenayah dengan Rosner, di mana diorang merancang untuk merompak bank pada Ogos 1988. Korang tahu tak sebenarnya apa motif sebenar yang diorang bincangkan dalam rompakan kali ni? Diorang plan dengan hasil daripada rompakan yang diorang buat tu, nanti diorang nak menubuhkan perniagaan kita semula kereta diorang sendiri. Diorang ni memang tak fikir panjang kan. Terang-terang kalau diorang merompak kompon, diorang kena buru punya. Ini kan pula nak buka bisnes, memang macam satu angan-angan je lah. Pada awal pagi 16 Ogos lebih kurang pukul 7.45 pagi macam tu kan, Rosner dengan Degowski ni dalam keadaan bertopeng guys, dan setiap seorang tu bawa sekali senjata untuk pecah masuk sebuah bank yang bernama Deutsche Bank. Di mana bank tu terletak dekat Gladbach jugalah. Diorang plan kan, sebelum bank tu buka, diorang dah berjaya tau nak bawa lari duit dekat bank tu. Masa diorang tengah pecah masuk tu kan, nak dijadikan cerita, sebenarnya diorang ni tak perasan tau yang ada orang dah nampak diorang pecah masuk bank tu guys. Korang tahu tak siapa yang nampak? Dekat depan bank tu ada satu klinik tau. Kebetulan diorang buat kerja pun pagi-pagi. Time tu memang orang tengah sibuk nak buka kedai lah apa semua. So, waktu nak buka klinik tu, doktor dekat klinik tu lah yang nampak dua orang perompak tu. Bila doktor tu dah nampak macam tu kan, takkanlah doktor tu nak biarkan macam tu je, betul lah. So, doktor tu apa lagi? Sebelum jadi apa-apa, dia teruslah call polis untuk bagi tahu apa yang dia nampak ni tadi. Okey, polis dapat call lebih kurang dalam pukul 8.4 minit macam tu kan. And then polis tak ambil masa yang lama pun guys untuk terus pergi dekat bank tu. Beberapa minit selepas daripada aduan tu, tiba-tiba Rosner dengan Degowski nampak yang ada beberapa biji kereta polis tengah tunggu dekat luar bank tau. Cerita dia duit pun tak sempat nak rembat lagi, tapi polis datang, memang masak lah diorang. So sekarang ni diorang dah mula goyang lah. Nak lari memang dah tak boleh lah, sebab memang dah ramai gila polis tengah kepung dekat luar bank tu guys. So diorang ambil keputusan untuk jadikan dua orang pegawai bank yang ada dekat situ sebagai tebusan diorang. Kemudian tak lama lepas tu, diorang bawa pula dua tebusan tadi keluar daripada bank tau. Kononnya plan diorang, diorang nak lari dengan bawa sekali tebusan tu sekali lah. Masa diorang keluar tu, Rosner buat macam satu urutan guys untuk takut-takut dengan polis. So apa dia buat? Dia pergi tembak pula ke arah udara dengan beberapa das tembakan. Bila dah nampak macam tu, polis pun jadi risau tau, sebab takutlah jadi apa-apa dekat tebusan tu. Polis cakap bila dah lepaskan tembakan macam tu, polis tahulah yang perompak ni memang betul-betul serius, memang betul-betul gila babeng punya perompak. Tapi disebabkan diorang ni tak berjaya lagi nak bawa keluar duit daripada bank tu kan, diorang rasa kalau diorang lari pun sia-sia je kan. And then kalau diorang nak lari sekalipun, memang waktu tu ramai gila polis tengah kepung kawasan bank tu. Tambahan pula kereta yang dia bawa tu pun memang polis dah jaga dah guys. Nampak macam tak ada chance kan diorang nak lepas kali ni. Tapi diorang cakap relax dulu. Diorang masih ada lagi talian hayat, iaitu dua orang tebusan yang diorang tangkap tadi. Lepas dah hampir seharian polis cuba untuk nego dengan diorang kan, akhirnya diorang bersetuju untuk keluar daripada bank tu guys. Tapi korang ingat senang-senang je dia nak keluar macam tu je kan. Diorang siap nego lagi dengan polis tau, yang diorang nak duit sebanyak 300,000 Deutsche Mark. Dan diorang nak juga sebuah kereta untuk larikan diri. Untuk mengetahui korang, Deutsche Mark tu adalah mata wang kepada Jerman lah dulu. Sekarang diorang dah tak guna dah currency tu, sebab
diorang dah start gunakan currency euro guys, sekitar tahun 90-an macam tu. Okey, kita sambung balik Okay, selain daripada tu, diorang ugut juga. Kalau polis tak terima request daripada diorang mungkin akan cederakan tebusan tu semua. So demi nak jaga keselamatan tebusan tu kan, polis pun ikut je lah apa diorang nak. Korang bayangkan daripada pagi sampailah ke malam, duration dia tu lebih kurang 12 hingga ke 13 jam macam tu. Gila lama kan. Diorang ni tak keluar-keluar pun daripada bank tu. Gila betul. Kalau diorang tak keluar juga sampai keesokan harinya, tebusan tu memang barai lah, sebab diorang tak bagi makan apa semua. So polis decide lah, okay tak apalah, kita tunaikan je lah apa yang diorang nak. Sebab polis tahu diorang ni nak lari ke mana je kan. Sebab diorang ni memang dah wanted gila babeng punya. Polis cakap kalau diorang nak pergi, diorang pergilah. Janji nyawa dua tebusan tu dalam keadaan yang selamat. Okay, so selepas tu diorang pun lari menggunakan Audi putih yang polis sediakan, and then diorang bawa sekali dua tebusan tu tadi. Duit dah dapat, kereta dah dapat, tapi diorang still tak nak lepaskan lagi tebusan tu juga. Lepas je diorang bergerak, polis memang dah follow lah, tapi follow daripada jauh je. Dia katakan niat diorang daripada Gladbach, diorang nak lari ke Belanda guys. Kalau ikutkan jarak Gladbach ke Belanda tu lebih kurang 100 km plus je. Tapi yang bodohnya, Rosner sempat lagi plan nak pergi ambil awet dia guys. Padahal Rosner tahu yang diorang ni tengah kena buru dengan polis, tapi dia sempat lagi fikir awet dia. Korang tahu tak, kalau sampai dekat lokasi rumah awet Rosner tu, jarak nak ke Belanda tu akan jadi 300 km plus. Kan kerja gila namanya. Bukan setakat fikir awet dia je guys. Dalam perjalanan diorang nak pergi ambil awet dia tu kan, diorang siap singgah-singgah lagi, macam pergi supermarket untuk beli snack, kemudian singgah pam minyak. Polis cakap kelakuan diorang ni adalah kelakuan jenayah yang tak normal tau. Mana taknya kan, diorang buat jenayah macam diorang ni tak buat jenayah. Selamba sangat, bawa kereta pun steady je macam orang nak pergi pasar. Kan tak normal tu kan. So selepas mengharungi perjalanan daripada Gladbach ke Bremen, akhirnya pada pukul 9.45 malam, diorang sampai ke rumah Marion Loeblich untuk pick up dia. Diorang tak lama guys dekat sini. Diorang pick up, dan lepas tu diorang gerak semula. Tapi sepanjang perjalanan nak ambil awet dia tadi kan, diorang ni sebenarnya tengah cari kereta sewa tau, untuk diorang sewa. Kiranya diorang tak nak lagi dah pakai kereta Audi tu. Konon-konon tak nak lah polis perasan diorang bila diorang dah tukar kereta tu. Padahal sepanjang perjalanan daripada awal diorang bergerak tadi, polis dah memang ikut dah. Bukan setakat polis, wartawan apa semua, memang ramai gila. And then call owner kereta sewa, seorang pun tak nak bagi sewa. Yelah, mana taknya kan. Diorang masa tu memang tengah viral gila. Pergi mana-mana pun orang tetap akan tahu yang diorang tu adalah Rosner dan Degowski. So tak jauh daripada kawasan Bremen tu, diorang decide untuk berhenti guys. Masa tu dalam pukul 6 pagi lebih macam tu lah. Time berhenti ni, tiba-tiba diorang ternampak ada bas pula. Jadinya diorang terfikir, apa kata diorang larikan je bas yang diorang nampak tu. Tak tahulah apa yang diorang fikir waktu tu kan. Sebabnya kalau diorang hijack bas pun untuk apa kan. Sebab tujuan utama diorang nak cari kereta dan kemudian diorang nak lari ke Jerman guys. Tak lengahkan masa, diorang terus pergi ke arah bas yang diorang nak hijack tu, dengan bawa sekali dua orang tebusan yang sebelum ni kan. Kemudian diorang terus serbu and then rampas bas yang di mana dalam bas tu ada 30 orang penumpang guys. Benda ni memanglah dah besar kan, tapi confirm lah benda ni jadi lebih worse lagi. Sebab awalnya tebusan diorang tu cuma 2 orang je. Ni dah jadi sampai berpuluh-puluh orang pula. Tapi sebelum nak gerak tu, diorang nego lagi dengan polis. Diorang cakap lah diorang nak tukarkan 30 orang tebusan tu dengan sebuah kereta lain pula. Nego tu jadi lama gila tau. Berjam-jam diorang tunggu untuk dapatkan kereta. Tapi polis macam nak tak nak je lah yang waktu tu. Sementara polis tengah lengah-lengahkan diorang kan. Waktu ni memang ramai gila wartawan pergi serbu dia. Pergi interview dia apa semua. Yang masa ni kalau korang ada tengok satu klip yang video wartawan rakam kan, Syamil tengok macam kelakar pun ada tau. Yang kena interview tu adalah Rosner seorang guys. Sebab Degowski dengan awet Rosner tu ada dalam bas yang diorang hijack tu untuk kawal semua tebusan yang diorang tahan. Yang peliknya kan, Rosner tu siap boleh gelak-gelak lagi dengan wartawan. Ada satu scene tu kan, wartawan bakarkan rokok untuk Rosner, lepas tu Rosner pula bakarkan rokok untuk wartawan tu. Serius dah macam apa dah, macam bukan seorang penjenayah dah. Tu boleh cakap penjenayah tu tak normal guys. Sementara tengah tunggu polis tu juga kan, diorang ada lepaskan 5 orang tebusan yang kesemuanya adalah di kalangan orang-orang tua je. So tunggu punya tunggu, rokok pun dah berapa kali bakar pun tak tahulah. Sampailah si Rosner ni dah geram tau. Dia rasa diri dia ni tengah dipermainkan oleh pihak polis guys. And then nak tunjukkan kemarahan dia tu tadi, dia bawa lah seorang budak 8 tahun keluar daripada bas tu tau. Korang tahu tak apa yang dia nak buat lepas tu? Kemudian dekat luar bas tu, dia ugut untuk tembak budak 8 tahun tu kalau polis tak bagi kerjasama. Tapi still sama juga, polis tak layan juga permintaan diorang. Sebab polis tengok macam dia ni tak akan tembak budak kecil tu. Sebab daripada awal diorang bawa tebusan tu tadi, diorang belum pernah cederakan atau tembak tebusan diorang. Lepas dah hijack tu kan, diorang teruskanlah perjalanan diorang menuju ke arah sempadan Belanda. Masa sampai je dekat satu stesen minyak dekat kawasan yang bernama Grand Bercy kan, diorang berhenti lagi dekat stesen minyak sebab awet Rosner ni nak terkencing pula. So dekat sinilah jadi banyak sangat cerita tau. Macam yang Syamil cakap tadi kan, diorang ni kan memang dah kena follow rapat dengan polis dan wartawan daripada awal lagi kan. Bila bas tu berhenti je, waktu tu sekali lagi ramai gila wartawan guys pergi ambil gambar bas apa semua. Siap ada wartawan
wartawan pergi temu ramah sekali lagi perompak tu. Yang pertama tadi Rosner kan. Yang kali ni pula Degoski yang banyak jawab soalan-soalan daripada wartawan guys. Selain daripada penculik tu yang diorang interview, ada orang interview juga beberapa tebusan yang ada dalam bas tu. Masalahnya dekat sini kan, wartawan-wartawan ni semua memang buat kacau gila tau. Bukan waktu ni je diorang dah sibuk-sibuk ke rumah bas apa semua. Masa bas tu pertama kali kena hijack lagi, diorang dah buat benda sama dah. Sepatutnya diorang ni tak boleh dah nak kacau kerja polis, sebabnya benda tu bahaya gila. Penculik tu dah lah ada senjata. Kalau kena tembak sia-sia je. So bila awet Rosner keluar pergi tandas, Rosner dengan Degoski lepaskan lagi 2 orang tebusan, which is tebusan tu adalah 2 orang pegawai bank yang diorang tangkap pada awalnya tu. Okey, 2 orang lagi dah selamat dah. So dalam masa awet Rosner ni tengah gunakan tandas kan, tiba-tiba datang polis yang ikut diorang tadi. Tak cerita banyak, dalam tandas tu juga awet Rosner tu kena gari dengan polis guys. Tapi masalahnya dekat sini kan, polis lupa tau yang Rosner dengan Degoski ni tengah ada tebusan guys. So bila Rosner tahu je yang awet dia dah kena tangkap kan, dia apa lagi, dia teruslah ugut polis waktu tu juga. Dia cakap, kalau korang tak lepaskan awet aku, dalam masa setiap 5 minit aku akan tembak tebusan seorang demi seorang yang ada dalam bas ni. Tadi yang masa first hijack bas pun dia ada ugut benda yang sama juga kan. Dan polis pun nampak lah yang diorang ni macam tak buat apa-apa pun dekat tebusan tu. So polis ingat macam okey lah, mungkin ni macam satu ugutan je lah. Jadi polis pun lengah-lengahkan lah masa untuk buka gari awet Rosner tu. Okay, dah lambat. Lepas tu tiba-tiba pula kunci gari boleh patah pula guys. And then bila sampai masa 5 minit macam Rosner bagi tahu tadi, dia terus tembak seorang tebusan, which is tebusan tu adalah seorang budak berumur 14 tahun guys. Okay, waktu ni semua orang shock gila, speechless. Okay, sebab ingatkan diorang ni tak berani nak buat apa. Yang lepaskan tembakan tu adalah Rosner guys. Lepas diorang dah tembak budak tu, diorang bawa keluar. And then wartawan-wartawan yang ramai tu tadilah pergi sambut budak-budak tu tau, untuk bawa keluar daripada bas tu. Okay, sementara nak call ambulans apa semua, wartawan bawa dulu budak tu masuk dekat ruang dalam pam minyak guys. Okay, masa ni semua orang memang dah takut gila lah. Gila ke tak takut kan, budak kena tembak tu. Lepas wartawan dah panggil ambulans, 20 minit kemudian barulah ambulans datang untuk bawa budak tu ke hospital lah. Tapi yang malangnya kan, lepas 2 jam budak tu dapatkan rawatan dekat hospital, akhirnya budak tu disahkan meninggal dunia guys. Kali ni polis memang tak ada choice, sebelum ramai lagi mati lepas ni kan. Jadinya awet Rosner tu terpaksa polis lepaskan juga guys, demi nak memikirkan nyawa orang ramai yang ada dalam bas tu. And then selepas tu diorang teruskan lagi perjalanan diorang, iaitu diorang nak ke Belanda terus. Pada pukul 2.30 pagi, masa ni dah lebih daripada 30 jam guys, tebusan Gladback ni berlarutan tau. Bas yang diorang naik tu akhirnya berjaya juga melintasi sepadan Belanda guys. Time ni tak tahu tau arah tuju sebenar diorang nak ke mana. Tapi macam biasa, keadaan terkawal sebab polis memang dah follow rapat punya bas yang diorang naik tu. Beberapa jam selepas tu, pada pukul 5.15 pagi, bas yang diorang bawa tu sekali lagi berhenti guys untuk turunkan tebusan. Waktu ni diorang lepaskan lagi 2 orang budak perempuan dan 3 orang kanak-kanak pula. Masalahnya dekat sini kan, diorang ni kan dah ada dekat kawasan Belanda kan. Polis Belanda boleh pula cakap yang diorang ni tak nak berunding selagi masih ada budak-budak jadi tebusan dalam bas tu. Kalau macam tu, macam mana pula kan? Habis siapa nak selamatkan tebusan tu semua? So, untuk nak selamatkan ramai-ramai orang yang jadi tebusan tu tadi, lebih kurang pukul 6.30 pagi macam tu, polis bagilah diorang sebuah kereta BMW 735i. Okey, kalau diorang bawa kereta tu, sekurang-kurangnya nyawa ramai orang dalam bas tu bolehlah diselamatkan, betul tak? Tapi Rosner dengan Degoski ni kan macam dah tak ada hala tuju sebenarnya kan. Jadinya, diorang ambil kereta BMW tu, kemudian diorang larikan diri semula. Tapi takkan takkanlah polis saja-saja je kan sediakan kereta BMW tu. Mestilah ada benda kan. Sebenarnya sebelum polis nak pas kereta tu dekat diorang, polis dah pasang tau alat kawalan jauh guys dekat kereta tu, supaya bila sampai masa yang tepat yang sesuai, polis akan tekan alat kawalan jauh tu untuk matikan enjin kereta tu. Okay, and then time tu lah diorang ni boleh ditangkap guys. Kali ni barulah nampak macam otak polis ni ada function sikit kan. Polis punya perancangan tu berjam-jam dan beratus-ratus kilometer penjenayah tu dapat berkeliaran. Memang bahaya guys. Lambat sangat buat kerja polis sebenarnya. So untuk tebusan yang ramai-ramai dalam bas sebelum ni berjayalah diselamatkan. Even dah ramai yang selamat sekalipun, tapi masih ada lagi 2 orang tebusan guys yang diorang bawa dalam BMW tu. Tebusan pertama adalah Sirki Biskov berumur 18 tahun dan seorang lagi kawan dia yang bernama Ines Voitel. Lebih kurang pukul 7 pagi macam tu kan. Tak tahu dah apa gila si Rosner ni. Dia pergi drive balik kereta diorang untuk masuk semula ke Jerman pula. Rasanya Rosner ni memang dah tak ada idea lah nak lari ke mana, sebab daripada awal lagi diorang ni sentiasa kena follow dengan polis. Macam Syamil cakap tadi, bukan polis je, wartawan pun ikut diorang juga. Kalau dah ramai sangat kerja diorang, nak jadi apa kan? Kemana diorang nak lari? Kemudian bila dah ada dalam Jerman balik, diorang terus menuju ke sebuah pusat beli belah yang terletak dekat Wuppertal. Wuppertal ke Wuppertal macam tu lah. Wuppertal tu memang betul-betul dekat kawasan tengah bandar lah. Korang tahu tak, bila diorang sampai je dekat depan shopping mall tu, diorang memang parking dekat betul-betul depan shopping mall. And then diorang sempat pula pergi beli barang dekat situ. Tak lama lepas tu, kereta yang diorang park dekat kawasan Wuppertal tu tiba-tiba dikerumuni oleh wartawan dan orang ramai. Sampai kan kereta tu nak bergerak pun tak boleh. Memang
memang ramai gila. Macam biasalah, wartawan ni kalau jumpa dengan penjenayah tu, diorang nak buat apa lagi kan? Confirm lah diorang nak interview punya. Tak sudah-sudah dengan diorang punya interview kan. Dah lah penjenayah tu tak tidur 2 hari, diorang pula boleh selamba kacau kan. Memang cari pasal betul lah. So ramai-ramai wartawan yang ada dekat situ, diorang cepat-cepat cucuk mic and then diorang terus record scene 2 orang penjenayah tu. Tapi alang-alang tingkap kereta tu pun dah terbuka kan. Wartawan tu semua interview lagi si Rosner dengan Degoski. Waktu ni Degoski dalam keadaan mabuk guys. Jadi siap cakap dekat wartawan dengan bangganya dia dah bunuh seorang tebusan. Tapi untuk Rosner pula, muka dia memang agak kepenatan lah. Memang bagai gila. Tapi apa yang Rosner cakap, dia cuma cakap dia tak akan serahkan diri dekat polis walau apa sekalipun. Dia cakap lebih baik dia bunuh diri daripada kena tangkap dengan polis guys. Waktu dia cakap tu, dia sambil cucuk pistol dekat dalam mulut dia tau. Tapi korang tahu tak, punyalah teruk apa yang wartawan waktu tu buat kan. Ada salah satu wartawan ni siap sediakan tangga dekat situ semata-mata nak dapatkan shot yang baik guys. Bukan tu je, ada seorang lagi wartawan pula minta Rosner dengan Degoski ni acukan pistol dekat tebusan supaya rakaman diorang tu nampak lebih real lah. Real kepala bandar dia kan. Diorang ingat benda ni main-main ke apa kan. Padahal diorang dah tahu tau yang Rosner dengan Degoski ni dah bunuh orang dah. Masa tengah sibuk-sibuk, ada seorang wartawan yang bernama Udo Robel datang guys dekat tepi kereta tu. Dia sebenarnya nak suruh orang ramai wartawan lain bersurai tu daripada tempat tu. Sebabnya benda tu memang bahaya. Tambahan pula waktu tu nampak gila yang Rosner dengan Degoski ni tengah dalam keadaan yang stres. So si Udo ni cubalah halau orang ramai untuk bagi laluan dekat 2 perompak tu. Tapi punyalah degil orang-orang yang ada dekat situ. Seorang pun tak nak berganjak tau daripada depan kereta diorang. Sampai kan Rosner tu sendiri stres. Dia keluar daripada kereta and then dia terus acukan pistol dekat orang ramai. Korang berambus semua. Kalau tak aku tembak seorang-seorang. Lebih kurang macam tu lah. And then Rosner dengan Degoski terus tanya dekat Udo Robel tu, "Weh, kau boleh tunjukkan aku jalan tak yang paling senang untuk pergi ke Autobahn?" Autobahn tu nama tempat lah. Tak cerita banyak, Udo tu kena paksa masuk dalam kereta untuk tunjukkan arah diorang nak ke Autobahn tu. Niat Udo ni bagus juga guys. Daripada orang ramai tak faham bahasa tu semua mati tadi kan. Baik dia bawa perompak tu jauh daripada diorang semua. Masa on the way diorang nak ke Autobahn tu, untuk hilangkan rasa takut si Udo ni kan, konon dia nak lah borak-borak dengan penjenayah tu. Tapi member semua dah bagai guys. Dah berjam-jam tau diorang cuba nak larikan diri. Bila dengar si Udo ni tak berhenti cakap kan, Degoski terus ugut dia, "Kau kalau tak diam, aku tembak kau dekat sini juga." Waktu tu member memang terus diam lah kan. Tapi diorang dah start semak dah sebenarnya dengan si Udo ni. Lepas 40 minit diorang drive kereta, masa tu sampai dekat satu stesen minyak tau. Akhirnya diorang tinggalkan Udo Robel dekat situ. Okey dah, bila dah turun je daripada kereta, wartawan terus ramai-ramai interview pula si Udo tu. Memang gila lah wartawan ni. Tak ada sensitivity langsung kan. So lepas dia tinggalkan Udo tadi, Rosner terus sambung balik drive kereta dia pergi ke Autobahn. Tak tahulah dia nak pergi sana buat apa. Kemudian masa tengah on the way, masa tu masih lagi dekat atas highway tau. Bila polis rasa tempat tu sesuai untuk diorang tekan alat kawalan jauh tu kan, waktu tu lah polis baru nak cari remote untuk matikan kereta tu. Korang tahu tak, diorang punya plan tu dah baik dah. Siap setting remote apa semua nak matikan kereta tu, betul tak? Tiba-tiba pula polis tu lupa nak bawa remote tu guys. Bunyi dia macam tak logik kan. Tapi itulah cerita dia. Habis tu dah tertinggal nak buat macam mana lagi kan. Jadinya polis tak fikir panjang. Polis terus je rempuh kereta diorang daripada belakang sebab kali ni memang diorang nak tamatkan terus cerita rompakan ni. So bila kereta diorang dah berjaya diberhentikan kan, terjadilah adegan tembak-menembak antara perompak dengan pihak polis. Masa perompak tu tengah leka dengan tembakan diorang kan, seorang tebusan tu memang bernasib baik lah sebab dia dapat larikan diri dia and then dia terus selamatkan diri dia dalam longkang tepi jalan. Tapi yang malangnya pula untuk Silky Biscoff, sebelum dia sempat nak larikan diri, tanpa belas kasihan Rosner pergi tembak dekat bahagian dada dia guys. Memang kesian lah dekat dia kan. Padahal dia tak tahu apa-apa pun. Tak lama lepas tu, bila peluru pun dah habis, Rosner, Degoski dengan awet Rosner tu akhirnya menyerahkan lah juga guys. Dan selepas tu diorang terus kena tangkap dengan pihak polis. Korang mesti nak tahu apa yang jadi dekat diorang semua yang kena tangkap tu kan. Untuk Rosner dengan Degoski, pada awalnya diorang ni dah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tau. Tapi pada tahun 2018, Mahkamah Serantau Ansberg dah umumkan yang Degoski dibebaskan selepas menjalani hukuman selama 30 tahun. Sebab dia tu tak tahulah apa, mungkin dia berkelakuan baik ke apa kan. Tapi untuk Rosner, dia masih lagi belum dibebaskan guys. Dia masih dalam penjara lagi. Untuk awet Rosner pula, dia kena penjara selama 9 tahun je sebab dia ni bersubahat dalam kes rompakan tu. Syam, cerita ni berpenat mulut guys. Memang berliku-liku gila kes rompakan bank ni kan. Dalam masa lebih kurang 2 hingga ke 3 hari je, macam-macam benda jadi. Kalau korang follow kes ni, korang rasa macam kelakar pun ada. Sebab cara penjenayah tu bukan macam cara penjenayah yang sebenar tau. Siap boleh borak-borak dengan wartawan apa semua. Tapi bagi Syamim, yang paling bodoh sekali adalah wartawan lah. Diorang ni sebenarnya dah kacau kerja polis guys. Tunggulah orang tu kena tangkap dulu ke apa kan. Ni orang tengah buat jenayah, time tu lah dia sibuk nak interview lah apalah. Itu semua semata-mata nak
kejar rating je guys. Langsung tak fikir keselamatan diri ke apa. Okey, pengajaran daripada story kali ni, janganlah ikut macam perangai dua orang penjenayah ni. Sebab banyak lagi sebenarnya cara kita boleh dapatkan duit kan. Bukan dengan gunakan cara shortcut macam ni kan. Asal korang tengok lah, siapa yang susah? Semua orang sekali susah. So setakat tu je lah video untuk kali ni. Kalau korang ada idea untuk diceritakan, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.